Berita melaporkan seorang lelaki memasuki kuil di Ampang, Selangor dan merosakkan rumah ibadat penganut Hindu. Lelaki ini didakwa membawa tukul, parang dan keris bagi memecahkan tempat semayang di kawasan itu. Saudara, sejujurnya lah, saya tak tahulah ada orang dia nak gunakan keris untuk memecahkan sesuatu. Jadi semasa saya baca berita ni, saya rasa agak lucu jugalah kan. Keris nak pecahkan sesuatu. Macam mana tu? Jadi saudara dan saudari, Malaysia ni dah merdeka 68 tahun. Di mana masyarakat di Malaysia ni dah hidup dalam, orang kata apa, berbilang kaum dan agama ni sudah berpuluh tahun lah. Dan saya pelik kenapa sebelum ini masyarakat di Malaysia bukan pernah dengar pun berita-berita sebegini. Dan hanya sewaktu zaman kerajaan Madani sekarang je berlaku benda-benda pelik seperti ini. Dan kadang-kadang saya pelik, adakah cerita ini hanya rekaan untuk mencipta persepsi negatif dekat orang Melayu, ataupun ada agenda untuk memecah belahkan agama dan kaum dalam negara Malaysia ini demi kepentingan berpolitik pihak-pihak tertentu. Dan masyarakat perlu sedar, dan hampa janganlah cepat melata sangat bila ada isu-isu perkauman yang berbangkit ni, di mana masyarakat perlu selidik, orang kata apa, lebih mendalam. Jadi sekiranya perkara ini benar-benar berlaku, saya secara peribadinya lah mengecamlah perbuatan merosakkan rumah ibadat agama lain ni. Dan jika ini adalah rekaan, kita juga harap pihak PDRM ni mengambil tindakan yang tegas lah kepada orang yang reka-reka cerita ni. Apakah reaksi rakyat Malaysia?